Bella boleh describe tak? Bella dulu, zaman sekolah dulu, orang ni macam mana? Kurang bersukan lah. Okay. Tapi Bella suka benda-benda yang berkaitan dengan seni. Okay. Lukis-lukis ke ataupun entertainment lah, hiburan kan. Dia pertandingan karaoke, hari patriotik kan kat sekolah dulu kan. So basically Bella join. Menang tak pernah dik. Lepas tu kalau macam dekat sekolah, cikgu sekolah rendah lah dulu, kalau cikgu tanya, okay, kita nak buat mural dekat dinding sekolah kan. So cikgu tahulah macam okay nak cari Bella. So Bella akan buat mural kat sekolah, teddy bear ke apa ke. Yang tu Bella akan join lah. And then apa je lagi, Bella macam kawan-kawan kat sekolah, Bella okey je dengan semua orang. Tapi Bella ada grup Bella sendirilah kan. Kita waktu sekolah kita mesti kawan-kawan kita kan. Girl mesti ada grup dia. Mesti ada grup dia. Yang ni grup dia macam ni, kita macam ni kan. Grup Bella yang biasa-biasa je kot kan.